Baiklah, dipersilakan untuk memohon restu dari ayahanda dan bonda terlebih dahulu. Mohonlah kemaafan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, sama ada disedari atau tidak. Mohonlah berkah dari ayahanda dan restu daripada ayahanda agar kehidupan berumah tangga selepas ini berjalan lancar, berbahagia hingga ke jannah Allah. Ayah dan ibu, restuilah anak anda berdua agar mereka berdua kekal bahagia hingga ke jannah Allah. Sesungguhnya selepas ini banyak dugaan yang akan melanda mereka berdua. Tapi ayahanda dan bonda, doakanlah mereka berdua agar berbahagia hingga ke jannah Allah. Bahagia hingga ke jannah Allah. Restu dari ayahanda dan bonda Natasha. Ayahanda dan bonda, terimalah kepada keduanya melayari bahtera rumah tangga hingga ke jannah Allah. Saya meminta ayahanda dan bonda untuk sama-sama menghantar berjumpa dengan ayahanda dan bonda Saiful, menghantarkan anaknya yang dikasihi memulakan sebuah kehidupan baru yang dinamakan rumah tangga, menjadi isteri solehah, insya Allah menjadi